mati hangun. Hidup apa tuduh keturunan tak senang. Maknanya hidup orang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tular di media sosial satu video yang memaparkan situasi tegang berlaku antara penguat kuasa dan seorang peniaga di Pulau Pinang baru-baru ini. Menerusi video yang tular sejak Sabtu itu, difahamkan telah berlaku pendekaran mulut antara peniaga dan penguat kuasa ketika operasi sedang dijalankan di kawasan tersebut. Ketegangan itu berlaku dipercayai selepas kemah peniaga terbabit terpaksa dirampas dan diarahkan untuk menghentikan operasi perniagaannya. Wanita tersebut turut dilihat mendoakan kepada penguat kuasa itu kerana menghalangnya mencari rezeki. Mana kapal motor tak ada. Kapal Israel Malaysia yang penuh yang orang selalu mati hangun. Hidup apa tuduh keturunan tak senang. Maknanya hidup orang diputuhnya. Bagaimanapun, anak wanita itu telah tampil memberi penjelasan tentang situasi yang berlaku terhadap ibunya menerusi video berasingan. Pada masa sama, dia turut mengakui kesilapannya menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Dia juga mendakwa bahawa kemah yang dirampas penguat kuasa itu bukanlah milik mereka. Dakwanya lagi, seorang daripada anggota penguat kuasa terbabit sudah melanggar etika bekerja kerana meninggikan suara kepada mereka. Namun, belum ada kenyataan dikeluarkan pihak berkuasa berhubung dakwaan tersebut setakat ini. Semoga kes ini dapat diselesaikan dengan baik dan saling memaafkan. Hai, Assalamualaikum. Saya orang yang post video yang viral semalam. Walaupun saya dah padam, tapi ada yang mesej kata dah viral dekat platform yang lain. So saya rasa saya perlu explain apa yang terjadi. Sebab video tu tengok di hujung-hujung kan. So saya rasa saya kena explain benda ni. Dari awal majlis datang dengan terak-terak apa semua, saya tidak memegang phone dan tidak bercakap dan apa pun. Apa pun saya tidak bercakap. Saya hanya tengok mereka melakukan tugas sebab saya tahu kami salah, tak ada lesen, dan saya hanya membiarkan saja dia melakukan tugas. Tapi untuk situasi my mum, dia memang sangat sedih waktu tu. Saya tahu dia memang sangat sedih. Bila orang yang sangat sedih, otak dia tengah serabut, mulut akan keluar benda yang tidak sepatutnya. Kenapa serabut? Payung yang dirampas ialah payung pinjam. Meja yang dirampas juga ialah meja pinjam. Kaki payung yang dirampas juga meja pinjam. So untuk situasi my mum, memang dia sangat serabut benda tu. Saya faham. Sebab tu apa yang dia bercakap saya biar sahaja. Saya hanya tengok pegawai tu melakukan tugas sahaja. Tapi bila pegawai tersebut tinggikan suara, saya rasa saya ada hak sebagai anak untuk defend ibu saya. Sebab saya rasa pegawai tersebut dah melanggar etika kerja. Itu saya rasa. Saya tak tahu pihak sana macam mana. Saya rasa dia dah melanggar etika kerja. Sebab apa? Kalau saya jadi dia, mulut yang keluar daripada mulut saya, ayat yang keluar daripada mulut saya ialah, minta maaf kak, saya hanya melakukan tugas, settle kerja dan block. Yang tu kalau saya sebagai orang yang normal ketika itu. So kalau dia tak tinggikan suara, saya pun takkan rakam benda ni. Itu saja. Anda kena faham. Orang hebat tersebut kena faham. Orang yang barang kena rampas ni, dia tengah sedih. Otak dia tengah berceramuk, hati dia tengah tak senang. Memang mulut dia akan keluar perkataan yang bukan-bukan. So kalau awak rasa benda tu tidak menyenangkan, doalah dalam hati. Semoga, katalah dalam hati, semoga doa tu berbalik pada kami. Yang tu sahaja. Saya pun tak akan expose muka anda waktu tu. Sebab saya faham itu kerja anda, kerja orang-orang hebat tersebut. Untuk saya faham untuk situasi ibu saya. Dia ibu tunggal. Ibu tunggal yang perlu sara anak yang masih bersekolah lagi. Ada yang kata kenapa tak apply lesen. Ada yang kata kenapa tak apply lesen, kenapa tak berniaga kat tempat yang betul. Untuk ibu saya pernah ada lesen sebelum ni, tapi disebabkan dipotong bantuan kerajaan, dia terpaksa untuk potong semua yang ada. Mungkin bagi anda
bantuan kerajaan itu tidak memerlukan sebab anda mampu. Tapi untuk kami orang miskin ni, bantuan kerajaan tu sangatlah memerlukan untuk hidup. Untuk hidup yang bukan untuk senang, untuk hidup sahaja. Kenapa my mum tak cari tempat yang sepatutnya? Dia dah berniaga kat situ dah lama, dari kami kecil lagi. Dari adik saya yang last tu, masa tu umur baru 3 tahun, sampai sekarang dah 13. Dia berniaga kat situ dah lama. So adik saya semua bersekolah dekat situ. So untuk seorang ibu tunggal yang kena urus lagi anak-anak dia, so dekat situ dekat, tiba-tiba cikgu call kena datang ambil anak, situ dekat. Kenapa tinggal juga barang dekat situ walaupun majlis tak bagi? Cuba bayangkan seorang perempuan yang umur 50 lebih, pernah seizure, lutut tak kuat, tangan tak kuat, on ubat doktor. Kudrat dia tak ada untuk angkat payung. Payung niaga tu berat tau, sangat berat. Kudrat dia tak ada untuk angkat semua tu. Sebab tu dia tinggal je kat situ. Nak usung pun guna kancil bodoh je, kancil second hand bodoh je. Tak lepas pun nak letak payung tu. Sebab tu dia still lagi bertahan sampai adik saya habis sekolah sahaja. Kami tak minta simpati siapa. Dia cuma berniaga untuk teruskan hidup sahaja, untuk fikir esok nak makan apa, yuran sekolah anak-anak. Sampai habis adik saya sekolah sahaja. Siapa yang report, of course kami tahu. Kiri siapa, kanan siapa, mesti kami tahu. Dia, benda ni terpaksa bertahan. Sebab untuk hidup. Mungkin anda tak rasa benda ni. Sebab apa? Cukup bulan dapat gaji, cukup umur dapat pencen, cukup time dapat bonus. Anda tak perlu fikir esok nak makan apa, anak-anak nak makan apa, kereta nak bayar macam mana, rumah nak bayar macam mana. Benda tu tak perlu fikir. Tapi kami, untuk orang yang berniaga tepi jalan ni, benda tu sangat mengganggu kepala otak setiap hari. Setiap hari benda tu. Sebab tu masih lagi bertahan di situ. Sebab senang untuk urus anak-anak sekolah. Okay, dah. So untuk situasi tu, disebabkan warning tersebut, saya pun take down dengan rendah ego yang take down video tu. Dan kami faham, kami hanyalah orang biasa. Kalau kena saman pun tak mampu pun nak bayar. Sebab kami kan orang miskin. Orang miskin je yang berniaga tepi jalan. Sebab untuk hidup. Nak ambil kedai tak mampu dek. Kedai pakai duit banyak. So saya rasa saya explain sampai situ sajalah. Untuk orang hebat tersebut, saya rasa ni nasihat saya, terpulang nak dengar ataupun tak mau dengar. Kalau awak rasa tak boleh nak terima caci maki orang, jangan jadi penguat kuasa. Sebab menjadi penguat kuasa, benda tu awak perlu hadap. Sebab siapa je yang gembira kena rampai barang? Tak ada orang yang gembira pun kena rampai barang. So kalau anda berada di situasi tu sekali lagi, sebab saya tahu kami akan kena sekali lagi, jalankan tugas anda. Katakan minta maaf, tak salah pun rendahkan ego, mengatakan maaf. Maaf, kami hanya melakukan tugas, that's it. Saya pun tak rasa nak viral ke orang pun. Hidup viral ni tak tenang. Hidup viral ni tak tenang pun. Saya hanya defend ibu saya saja. Secukuplah sampai situ saya punya explanation.
Tolong doakan kami, tolong doakan ibu saya supaya terus kuat. Sebab manusia yang tak ada harapan ni senang bunuh diri dah. So doakan kami untuk terus kuat. Saya pun mendoakan kepada semua peniaga-peniaga tepi jalan untuk terus kuat. Terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton hingga tamat. Berjumpa lagi di video akan datang.